Ada yang jam buah-buah sikit, ada jam tak sama tapi semua mahal. Ketika kita ke pasar raya di dalam syurga, kita boleh ambil mana saja jam yang kita nak, dan bayaran ketika mengambil barang itu ialah subhanakallahum, maha suci engkau ya Allah. Lalu kita pun ambil. Kita pergi beli lauk, kita pergi beli sayur, kita pergi beli barang, semua kita dapat. Subhanallah. Satu hari malaikat buat jemputan, iaitu Allah undang ke suatu tempat. Tuan-tuan, satu hari Allah undang semua ahli syurga, daripada syurga yang paling bawah sampailah syurga yang paling atas, untuk pergi ke suatu tempat yang ahli syurga kesemuanya tidak pernah sampai. Lalu kesemua ahli syurga pergi dengan kenderaan kita. Jauh kita pergi, sampailah di suatu tempat, kita pun diberikan makan, kita diberikan minum. Kita nampak Nabi itu, kita nampak Rasul ini, kita nampak itu dan ini. Bila berada di satu tempat, lalu Allah SWT pun berkata-kata, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, adakah kalian telah redha denganku? Allah tanya, wahai hamba-hambaku, apakah kalian telah redha denganku? Kita jawab, wa ma lana la narda ya Allah. Mana mungkin kami tak redha sedangkan kamu telah memasukkan kami dalam syurga. Mana mungkin kami tidak redha sekarang ini kami sihat selama-lamanya, kami kaya selama-lamanya, kami gembira selama-lamanya, kami mulia selama-lamanya.